Iran dari sekutu ke musuh Amerika, dari saing ke lawan. Macam mana adik kakak? Pada tahun 1979, dunia menyaksikan satu revolusi yang menggegarkan sistem antarabangsa dan kejatuhan Shah Iran dan kebangkitan Republik Islam pimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini. Bagi Barat, terutamanya Amerika Syarikat, dilihat sebagai pengkhianatan oleh sekutu yang mereka pelihara sejak puluhan tahun. Bagi orang Islam seluruh dunia, ia merupakan kebangkitan Islam. Namun, sejarah yang jujur menunjukkan bahawa Amerika Syarikat sendiri membantu menjatuhkan Shah Reza Pahlavi dan memberi laluan kepada musuh ideologi paling kuat yang akan menentangnya berdekat-dekat. Assalamualaikum dan salam bahagia para penonton yang beriman sekalian. Dalam dokumentari pertama ini, sama nak kecek berkenaan hubungan Iran dengan Amerika Syarikat. Shah Muhammad Reza Pahlavi menaiki takhta selepas rampasan kuasa 1953 yang dirancang oleh CIA terhadap Perdana Menteri Demokratik Iran Dr. Muhammad Mossadegh. Sejak itu, Shah menjadi benteng utama Amerika Syarikat menentang komunis Soviet Union di Timur Tengah. Macam Thailand juga yang menjadi benteng komunis di Asia Tenggara. Iran menjadi pangkalan tentera dan persik penting Amerika Syarikat macam Thailand juga. Teknologi Barat dicurahkan kepada Iran termasuk program nuklear. Ada dah program nuklear pada waktu itu. Tetapi dalam tahun-tahun 1970 Shah mula berlagak sebagai kuasa serantau bebas. Naikkan harga minyak secara agresif melalui OPEC. Beli senjata AS dalam jumlah luar biasa tetapi tak tunduk kepada arahan Washington. Bercita-cita nak jadi raja Teluk Parsi. Mengancam Arab Saudi dan keseimbangan Amerika Syarikat. Shah menjadi terlalu besar untuk dikawal dan ketika itu sokongan Amerika Syarikat mula menipis. Kemarahan rakyat Iran terhadap kemewahan istana, rasuah dan kezaliman Savak, iaitu polis rahsia Iran, meletus dalam bentuk protes tunjuk perasaan besar-besaran pada tahun 1978. Shah meminta bantuan Amerika Syarikat untuk mengawal keadaan, tetapi Presiden Jimmy Carter menolak campur tangan ketenteraan secara langsung. Pentadbir Carter menekankan isu hak asasi manusia seperti Amerika buat di mana-mana kepada pemimpin negara atau negara yang dia tak suka. Shah diarahkan keluar negara pada Januari 1979 atas alasan bercuti. Sementara itu, Ayatullah Khomeini yang diasingkan di Perancis diberi ruang oleh media antarabangsa. CIA dan perisikan Perancis dikatakan telah mengatur kepulangan selamat Ayatullah Khomeini ke Tehran. Tiada halangan diletakkan terhadap pembentukan Republik Islam. Zbigniew Brzezinski, penasihat keselamatan negara Amerika Syarikat, merupakan seorang strategis peran dingin, percaya Islam boleh digunakan sebagai dinding ideologi untuk nak menyekat pengaruh komunis Soviet Union. Tu adik kakak. Khomeini pada waktu itu dilihat tidak cenderung kepada Marxis komunis ni. Boleh dijadikan benteng terhadap penyusupan pengaruh Soviet Union ke Iran, ke negara-negara teluk dan ke Timur Tengah. Brzezinski tidak kisah Iran menjadi Republik Islam asalkan ia boleh menjadi sekutu, boleh menjadi alat Amerika nak lawan Moskow. Inilah kesilapan besar Washington. Mereka salah tafsir siapa Khomeini. Selepas revolusi, kedutaan Amerika Syarikat diserbu. 52 orang diplomat ditawan selama 440 hari. Iran memutuskan hubungan dan melakukan slogan mati kepada Amerika. Dan sejak itu, Iran menyokong pergerakan anti Amerika Syarikat yang kemudian munculnya Hizbullah, Hamas dan lain-lain. Selepas itu, Iran terus menjadi pencabar utama pengaruh Amerika Syarikat di Timur Tengah.
musuh paling degil bukan saja dicipta di tangan mereka sendiri di Tehran, tapi Amerika sendiri juga kasi tolong buat musuh diri sendiri. Selama lebih 40 tahun, setiap Presiden Amerika Syarikat terjerat dalam krisis yang berpunca dari Iran, sama ada program nuklear, perang proksi, perang wakil, perang tuatan di Iraq, di Syria, sokongan terhadap Hamas dan Hezbollah, sekatan ekonomi, konflik Selat Hormuz. Iran hari ini bukan saja bertahan, malah berkembang menjadi kuasa serantau. Boleh lawan Israel dan Amerika serta negara-negara barat. Begitulah sejarah hubungan Iran dengan Amerika Syarikat. Dari kawan menjadi lawan, dari sekutu menjadi musuh. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.